Ramai orang tidak sedar bahawa Kuala Lumpur merupakan lubuk kepada aktiviti ejen perisik negara asing. Antara negara yang diketahui aktif dalam aktiviti ini ialah Amerika Syarikat, Rusia, Israel, Korea Utara dan China. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pengintipan, pengumpulan makluman sulit, pembunuhan, penculikan dan potensi ancaman terhadap keselamatan negara. Kebanyakan aktiviti ejen risikan asing ini tidak diketahui umum kerana ia dijalankan secara rahsia. Hanya bila berlaku kes-kes pembunuhan yang sensasi, barulah orang awam sedar tentang kehadiran ejen-ejen ini. Salah satu kes pembunuhan yang paling menggemparkan ialah insiden pembunuhan Kim Jong-nam, iaitu abang kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Beliau dibunuh pada 13 Februari 2017 di KLIA 2. Dalam kejadian tersebut, ejen Korea Utara mengupah dua wanita, seorang warga Indonesia dan seorang warga Vietnam, untuk melakukan pembunuhan dengan menyapu ejen saraf VX Kimia ke muka mangsa. Jong Nam meninggal dunia tidak lama selepas itu ketika dalam perjalanan ke hospital. Kedua-dua wanita ditahan dan didakwa membunuh Jong Nam. Wanita Vietnam tersebut akhirnya disabitkan dengan kesalahan lebih ringan, sementara Siti Aisyah pula dibebaskan selepas campur tangan diplomatik oleh kerajaan Indonesia pada 2019. Kes ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara. Walaupun Korea Utara menafikan penglibatan, penganalisis percaya pembunuhan ini adalah arahan politik untuk menyingkirkan Jong Nam sebagai pesaing kepada Kim Jong-un. Insiden besar kedua yang dipercayai melibatkan ejen asing ialah kes pembunuhan seorang pensyarah warga Palestin. Kes ini meragut nyawa Dr. Fadi Al-Bach, iaitu seorang pensyarah kejuruteraan elektrik di Universiti Kuala Lumpur, UNICL. Beliau aktif dalam pergerakan komuniti Palestin di Malaysia dan terlibat dengan organisasi kebajikan yang mengumpul dana untuk bantuan kemanusiaan ke Palestin. Dia juga dikenali sebagai seorang yang berilmu dalam bidang tenaga elektrik dan pernah menulis kajian berkaitan teknologi tenaga. Pada 21 April 2018, Dr. Fadi ditembak mati oleh dua lelaki bersenjata ketika berjalan menuju ke surau berhampiran rumahnya di setapak. Kes ini dikaitkan dengan operasi ejen asing dan mencetuskan perhatian antarabangsa. Beliau terkena lebih 10 das tembakan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Polis Malaysia mengesahkan pembunuhan ini dilakukan secara profesional, iaitu satu operasi terancang. Pihak berkuasa Palestin menuduh Mossad, agensi perisikan Israel, sebagai dalang pembunuhan kerana Dr. Fadi dipercayai terlibat dalam projek teknologi berkaitan pertahanan. Israel tidak pernah mengesahkan atau menafikan penglibatan. Polis Malaysia melancarkan siasatan besar-besaran termasuk menjejaki dua suspek warga asing yang dipercayai melarikan diri ke luar negara. Polis Malaysia menahan beberapa individu yang dipercayai membantu suspek melarikan diri. Siasatan mendapati pembunuhan ini mempunyai ciri-ciri operasi risikan antarabangsa, bukan jenayah biasa. Walaupun penjenayah yang menembak Dr. Fadi tidak berjaya diberkas, kes ini meningkatkan lagi kesedaran tentang aktiviti ejen asing di Kuala Lumpur yang sebelum ini sudah menjadi perhatian selepas kes Kim Jong-nam. Dalam semua kes tersebut, pihak polis, cawangan polis tidak mengetahui perancangan pembunuhan tersebut sebelum ia berlaku kerana tiada maklumat awal. Tetapi dalam kes berikutnya, seorang tukang cuci hotel telah berjaya menggagalkan satu operasi pembunuhan yang melibatkan seorang lelaki warga Israel. Bagaimana dia melakukannya? Ikuti kisah ini. Seorang lelaki Israel bernama Avitan, 39 tahun, telah masuk ke Malaysia melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pada 12 Mac 2024 menggunakan pasport Perancis. Dia guna pasport Perancis sebab pasport Israel tidak dibenarkan untuk masuk ke Malaysia. Sesampai di Malaysia, dia telah check-in di sebuah hotel di Jalan Ampang. Dia kemudiannya berjumpa dengan pembekal senjata yang terdiri dari sepasang suami isteri berbangsa Melayu dan beragama Islam. Pasangan tersebut telah menyerahkan 200 butir peluru dan 6 pucuk pistol untuk tujuan operasi pembunuhan. Bagaimanapun, dia telah tersilap langkah
apabila pada 26 Mac, dia membuang kotak kosong bekas senjata dan peluru tersebut ke dalam tong sampah di bilik hotel. Apa yang dia tidak tahu ialah kebanyakan tukang cuci hotel warga asing ini tidak terus membuang sampah yang mereka dapat dari bilik hotel yang didiami oleh Mat Saleh. Sebaliknya, mereka akan memeriksanya terlebih dahulu untuk mencari barangan yang masih boleh digunakan seperti baju, kasut ataupun caja telefon. Ini kerana mereka tahu pelancong dari negara Eropah kadang-kadang membuang barangan yang masih boleh dipakai ke dalam tempat sampah. Laporan media tidak menyatakan nama tukang cuci tersebut, warga negara beliau ataupun jantina. Tapi yang kita tahu, kebanyakan tukang cuci hotel adalah warga negara Bangladesh ataupun Indonesia. Selepas mengeluarkan barangan dalam beg tersebut, tukang cuci tersebut telah menemui 1 kotak kosong iPad, 2 kotak beg simpanan pistol, beberapa sarung tangan getah, 16 token, 1 beg galas dan beberapa barangan lain. 2 anjing K9 dikerah ke hotel berkenaan bagi mengesan sebarang kesan bahan letupan. Semasa pemeriksaan dijalankan, polis mendapati terdapat bagasi hitam di dalam bilik, namun pemeriksaan tidak dapat dijalankan. Suspek itu kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi untuk soal siasat, namun dibebaskan sementara selepas siasatan awal dijalankan. 2 hari kemudian, pegawai penyiasat menerima waran untuk menjalankan pemeriksaan menyeluruh di bilik hotel terbabit. Terdakwa dilihat gementar dan meronta-ronta sambil meminta supaya pihak berkuasa tidak menyentuh barangan peribadinya. Semasa berada di balai, terdakwa mengenggan membuka bagasi tersebut walaupun diarahkan oleh polis. Polis kemudiannya membuka beg itu dan menemui senjata api, bersarung stokin dan 4 kotak berisi peluru. Semasa disoal siasat, suspek mendakwa datang ke negara ini untuk mencari seorang individu yang juga rakyat negaranya untuk dibunuh kononnya berkaitan isu keluarga. Namun, polis tidak percaya dakwaan tersebut. Menurut laporan media Israel, suspek yang dikenal pasti sebagai Shalom Avitan dipercayai mempunyai misi untuk membunuh Eran Haya, iaitu ketua keluarga daripada kumpulan penjenayah seterunya. Tapi Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin berkata, polis tidak menerima bulat-bulat dakwaan suspek dan media tersebut. Menurutnya, polis masih menyiasat motif sebenar suspek masuk ke negara itu. Malah, kita juga tidak boleh meninggalkan ancaman suspek terhadap pemimpin negara selain yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan pemimpin Hamas atau pegawai tertinggi kerajaan asing, selain keselamatan rakyat Malaysia sendiri. Pada Rabu 26 November 2025, Avitan Shalom dijatuhi hukuman penjara maksimum 7 tahun selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan memiliki 200 butir peluru dan 6 senjata. Hakim Mahkamah Sesen Muhammad Zaki Muhammad Saleh memutuskan demikian selepas menerima pengakuan bersalah lelaki yang berumur 39 tahun itu. Atas pertuduhan utama, Avitan didakwa memiliki sekotak Shell Shock NAS-39MN mengandungi 8 butir peluru, 3 kotak Bullet Master COLTD mengandungi 150 butir peluru dan 42 butir peluru dalam 3 senjata berlainan tanpa lesen atau permit senjata. Manakala bagi pertuduhan pilihan, Avitan didakwa memiliki 6 senjata api iaitu Glock 19, Sig Sauer P320 SIG-5P, Cougar 8000 FT, Glock 17, MNP 9C Smith & Wesson dan Stoger Cougar 8000 FT. Kedua-dua pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 8A Akta Senjata 1960 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 7 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jadi, kita ingin berterima kasih kepada tukang cuci tersebut walaupun kita tak tahu nama dia kerana telah menggagalkan rancangan pembunuhan yang didalangi oleh ejen asing. Selain daripada itu, pihak polis juga telah berjaya menangkap pasangan suami isteri Melayu yang jadi pembekal senjata tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalam.